Assalamualaikum, salam satu Madani, salam satu Malaysia, salam perpaduan. Holy, alright gang. Untuk video kali ni kita nak buat apa? Kuko, kita nak servis kuko ni, nak tukar filter. Okey, baik, filter tu kita beli kat mana? Dekat TikTok boleh, kat Shopee boleh. Okey. Cara mudah yang pertama, step yang pertama adalah kita kena matikan dulu switch. Okey. Panas dan sejuk ni kita kena matikan dulu switch dia. Sama ada matikan kat sini ataupun matikan kat bahagian belakang, ada switch, dua switch. Okey, matikan yang utama. Alright. So kita nampak dah terpadam. Okey. Lepas dah terpadam tu, kita matikan pula dia punya sumber air. Ni air dia kan. Okey. Kita offkan. Yang ni, offkan yang ni Okey, supaya tak ada air keluar. Elektrik yang pertama kita tutup. Yang kedua kita tutup pipe supaya air ada masuk lagi ke dalam mesin kuko. Okey. Yang ni ada belen dia, belen air sejuk dan juga belen air panas. Kita kena keluarkan air panas. Keluarkan yang daripada sini, keluarkan, letak dekat baldi, keluarkan semua. Lepas tu baru kita akan buka atas ni, top ni. Okey. Atas ni kita buka, dia ada skru kat belakang ni. Okey, macam aku ni biasa dah selalu servis, jadi aku tak pakai pun skru kat belakang ni. Just tolak je. Okey. Just boleh tolak ni. Nampak dah terbuka. Okey. Alright. So, nanti kita buka. Kita boleh cabut. Tapi sebelum tu kita keluarkan air dulu. Okey, ni kalau korang beli, okey, korang akan dapat kotak macam ni. Ada dia punya piping dia. Okey, dan juga dia punya ni angle ni. So kita keluarkan dulu, tengok 1 2 3 4. Okey, kita ada pre-carbon, silver carbon, kita ada sediment dan juga post carbon. Okey, jadi korang kena pastikan yang mana yang ada kat dalam ni, okey, warna dia sama, jenis apa semua, turutan dia kena ikut yang sama. Okey, alright. So korang ada yang ni, pipe ni kan. Okey, ni function dia untuk kita bleedingkan dia, keluarkan air ni. Okey, kita cuci dulu mana-mana bahagian yang kita boleh cuci, bersih-bersihkan dulu kan. Okey, ambil kain buruk. Okay, kita ambil kain buruk ni, lap badan dia. Kita nak kosongkan dia punya air tangki tu, kita boleh keluarkan dia melalui yang air panas ni. Okay, piping ni cara yang kita angkat ni, masukkan lubang ni. Untuk yang panas boleh masuk, tapi kalau untuk yang sejuk memang tak boleh lubang dia. Kalau yang panas sahaja boleh, dia ada lubang tu, nampak? Okey. Lepas tu kita cucuk, dia automatic terus keluar. Ni air panas kita biarkan kat sini, biarkan sampai kering. Tunggulah 5 minit ke 10 minit ke. Okey, sampai dia keluar, sampai dia dah habis dalam ni tangki ni. Lepas tu barulah kita buat kerja. Kebersihan sama, kita keluarkan air sejuk dia sampai habis dua-dua, sejuk, panas, habis, maksudnya sampai kosong, betul-betul kosong. Okey, kita dah angkat dua-dua ni, air panas dengan air sejuk dah tak ada. Okey, air panas pun dah tak ada keluar. Okey, maksudnya kat dalam ni semua dah kosong. Kita cabut ni. Okey, yang ni kita letak tepi dulu. Okey, alright. Ambil kursi. Sebab benda ni tinggi kan. Okey, alright. Baru kita akan nampak kat sini. Okey, alright. So, ni semua boleh tarik ya, boleh cabut. Okey. First kali kita cabut yang ni dulu. Ini. Tekan kat sini, tekan, keluarkan. Nampak? Okey. Tu first yang mula-mula. Lepas tu kita ambil yang terakhir, yang keempat. Tekan, cabut.
Okey, settle. Okey. Lepas tu kita boleh keluarkan semua. Tanpa ragu, kita angkat. Beginilah bentuk dia. Okey. Ni berat Ni berat sebab ada air. Okey, jadi benda ni nak tukar baru boleh, nak pakai yang lama pun boleh. Tapi dia bagi baru, kita boleh pakai yang baru. Okey. Just tekan je ni. Just tekan je. Masuk. Ni just tekan saja. Masuk. Okey. Untuk pipe yang ni kan dia bagi yang ni kan, pipe ni. Kita boleh potong. Kita boleh potong ikut panjang dia. Cara dia, kita buka dulu. Kan ada kotor ni kan, jadi kita tukar barulah. Okey, kita anggarkan semua lebih kurang macam ni. Ni kita potong. Semua sama je. Okey, kita potong. Perlukan apa? 1, 2, 3. Okay, siap. Lepas tu kita just sambung saja. Dah settle. Okey, ingat sedimen pertama pre-carbon, silver carbon dan post carbon. Okey. Kita boleh pakai kain buruk, kita boleh pakai tisu ke. Nampak ni berabuk-rabuk kan, kita bersihkan. Lepas tu kita nak buka benda ni, sama ada kita nak tarik terus je ataupun kita nak keluarkan ni dulu pun boleh. Klip ni kita tanggalkan, klip ni buat tanggalkan klip. Lepas tu ni tekan macam biasa, tekan, tarik, dah terkeluar. Lepas tu kita pegang yang tepi ni, kita boleh main-mainkan dia dan cabut. Tu dia. Nampak kan kotor, jadi kita bersihkan. Melekit-lekit, melekit-lekit. Okay. Okay, dan kita bersihkan pakai tisu ke apa ke yang boleh sterile, yang bersih, yang diyakini bersih. Okay, alright. Ni kita boleh basuh. Nampak dia macam, nampak kita tengok bukti nampak kotor. Okay, yang dalam ni kita pastikan cari tisu yang betul-betul bersih. Bawah ni ada getah dia. Bukan getah, ais. Kesejukan. Okay, kita bersihkan. Lap. Pastikan yang betul-betul bersih lah. Gunakan tisu yang, kalau boleh tisu yang sterile. Nampak tak? Kuning-kuning. Nampak tak kuning-kuning? Ni ais dia. Kuning-kuning maksudnya kotor lah kan. Dia punya mesin ni, tukang pembersih mesin ni, dia ada pakai jenis steamer kan, steamer pemanas tu. Kalau pakai tu pun bagus. Kita pasang balik dengan penuh kasih sayang dan perlahan-lahan. Yang mana yang jenis getah ni kita masuk balik kat lubang tu. Pastikan dia masuk balik okay. Okay, alright. Lepas tu kita tutup dengan penuh kasih sayang, slow-slow, berhati-hati di jalan raya. Okay. Tubing ni nak tukar baru boleh, nak pakai yang lama boleh. Tapi kita tengok, kalau rasa macam bersih lagi, boleh pakai lagi.
Kalau kuasa kotor boleh tukar. Jangan risau, kita buat dia. Yang penting kita masukkan rapat-rapat supaya tak ada kebocoran. Cek balik, masuk balik. Okey, cek balik. Okey, masuk balik. Cun, sini cun. Okey. Sini pun cun. Okey, alright. So kita boleh on balik air. On balik. Ni kita buka balik. Okay, kita tengok balik ada tak kebocoran tadi. Ada tak air menitis. Kalau ada, kita kena check balik dia punya angle tubing dia. Okay, alright. So tak ada, so dah settle. Alright. Korang boleh nampak tak kat air tu dia ada macam habuk-habuk sikit kan. Ini habuk-habuk kemungkinan tadi yang kita bersihkan tangki tadi kan. Kita bersihkan tangki, lepas tu kemungkinan yang ada daripada tubing-tubing yang lama, dan kemungkinan yang berada di filter-filter yang baru tu kan. Jadi kita bersihkan dulu air ni dalam 10 minit ke 15 minit. Keluarkan air dulu, lepas tu barulah kita boleh pakai. Lepas tu barulah kita boleh onkan switch. Okay, faham Dia video ni agak panjang sikit, tapi supaya kita lebih faham, kita tahu macam mana konsep yang sebenar. Kadang-kadang ada orang tukar filter je kan, tukar filter je tapi dia tak nak buat flushing. Flushing tu penting lah, sebab kita dah bersihkan dia punya tangki air sejuk, kita dah bersihkan tubing-tubing dalam ni kan. Kemungkinan habuk-habuk partikel kan dia akan masuk. Jadi bila kita tak buat flushing ni, kita akan minum sekali dengan habuk-habuk ni. Sebab itulah pentingnya kita buat flushing. Kita boleh nampak kan habuk-habuk tu. Nampak kan habuk-habuk. Okay, terima alright. Okay, ni air pun dah sebalang. Lebih kurang 10 minit, 15 minit, kotor-kotoran dia pun dah keluar. So kita boleh stop, kita boleh on kan. Checking yang terakhir, tak ada leaking apa semua, dan kita boleh tutup. Okay, ingat yang ni kalau kita ada skru, boleh kita skru lah kat belakang. Tapi kalau macam kita selalu servis, tak payahlah. Ni tolak balik rapat. Okay, so lepas tu kita dah boleh onkan switch. On, bismillah. Dah menyala, pakai. Check balik ada tak kotor, tak ada, clear, bersih. Hau liao.